Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afif Kushairi. Saya Putri Aisyah Sinar. Saya Kirtana. Dan kami dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, khusus penerbitan meja. Pernah tak korang jumpa benda macam ni? Atau macam ni? Ramai pengguna, khususnya pelajar dan mereka baru menghadapi masalah menentukan gabungan warna yang sesuai dan menarik. Pemilihan warna yang tidak tepat boleh menyebabkan reka bentuk kelihatan tidak profesional dan mengganggu visual. Mereka dan pengguna mereka memerlukan alat rujukan warna yang ringkas, mudah digunakan dan boleh dibawa ke mana-mana tanpa bergantung sepenuhnya kepada komputer atau internet. Warna yang dipaparkan di skrin komputer sering berbeza apabila dicetak. Hal ini berlaku kerana perbezaan sistem warna seperti RGB untuk skrin dan CMYK untuk pencetakan. Masalah ini menyebabkan hasil akhir tidak menepati jangkaan pengguna. Mari kita lihat alat ini. Memperkenalkan Chroma Wheel Color Fitting Guide. Ia adalah sebuah instrumen teknikal bertindak macam jambatan penghubung yang mutlak antara dunia skrin abstrak dengan dunia cetakan fizikal. Alat ini gabungkan semua kod dan maklumat yang serabut tadi ke dalam satu sistem yang sangat kompak. Ia menterjemahkan segalanya jadi data fizikal yang mudah untuk dibaca dan paling penting, boleh terus digunakan oleh mereka. Ini alatnya dan cara untuk menggunakan alat ini, mula-mula lubang di alat ini kita meletak di warna yang kita sedang mencari dan kita pegang di arah yang dia disediakan ni, kita pusing cari warna yang kita mahu. Pusing. Nampak? Kita sudah berjumpa warna yang sama dengan warna ini, iaitu dia akan sediakan sebuah kod. Kod ini dia menunjuk sejenis kod-kod warna, iaitu CMYK, RGB, hex dan Pantone. Benda ni sebenarnya bukan sekadar projek seni. Roda kroma ini dinaik taraf kepada sebuah instrumen navigasi hybrid. Perkataan hybrid tu yang mainkan peranan paling penting. Kenapa? Sebab ia gabungkan keupayaan pangkalan data digital dengan bentuk mechanical dan ergonomik fizikal. Maksudnya, anda dapat maklumat digital yang sangat jitu tapi alat ni secara fizikalnya ada kat tangan anda untuk anda putar dan selaraskan. Reka bentuknya dicipta khusus untuk hapuskan sebarang kesilapan membaca, pastikan maklumat teknikal disalurkan dengan tepat tanpa peningkan kepala kita lagi. Nak tahu apa rahsia utama yang buatkan ketepatan cetakan alat ni sangat hebat? Ia sebenarnya bergantung pada satu sistem mekanikal pelbagai lapisan. Roda kroma ni bukan sekadar kepingan cardboard biasa tau. Ia dibina menggunakan 5 lapisan sistem yang direka bentuk dengan sangat teliti. Jom kita deconstruction, kita bedah siasat macam mana sistem ni dipasang dari lapisan paling bawah sampailah atas. Kita mulakan dengan lapisan asas, iaitu kita panggil hub data asas. Cuba anggap lapisan ni macam pelayan atau server fizikal anda. Di sinilah tersimpannya satu pangkalan data kod warna yang sangat besar dan penting. Kat bahagian luar tu ada pelbagai susunan blok warna yang memegang kombinasi kod yang sangat spesifik. Semua data ni sentiasa sedia untuk dirujuk pada bila-bila masa. Kat sinilah kepintaran kejuruteraannya mula nampak. Disebabkan lapisan asas tadi tu terlalu padat dengan data, kita letakkan lapisan kedua di atasnya, iaitu cincin pelekat atau masking ring. Lapisan ni menggunakan warna kelabu gelap yang neutral dan ada tingkap-tingkap paparan yang dipotong khusus. Fungsi utamanya adalah untuk halang segala maklumat visual yang kita tak nak tengok. Bila kita letak je masking ni, lambakan data yang memeningkan mata tadi serta-merta hilang. Jadi, mata anda boleh fokus pada satu je set data penting pada satu-satu masa. Cukup genius kan? Kemudian, bila kita masukkan lapisan ketiga, iaitu cincin warna dalaman yang terang benderang tu, sistem ni macam dihidupkan. Roda warna ni diletak betul-betul di bahagian tengah dan ia boleh berputar dengan bebas di dalam lapisan masking tadi. Putaran mekanikal fizikal inilah yang secara sistematik akan hubungkan rona warna yang kita nampak secara visual kepada pangkalan data yang tepat di sekelilingnya. Sebagai mereka, anda cuma perlu putar je roda ni untuk buat navigasi laju cari warna yang anda nak. Masuk lapisan keempat, alat ni terus berubah ke tahap navigasi sebenar. Kita ada hamparan geometri yang dicetak atas plastik lutsina dan ia berfungsi seolah-olah macam enjin pengiraan kita. Melalui fungsi mekanikal seperti menjajarkan dan memutar hamparan lutsina ni di atas cincin warna tadi, alat ni sebenarnya tengah tolong kirakan matematik warna yang sangat kompleks tu secara langsung. Anda dah tak payah nak hafal-hafal formula warna lagi, alat mekanikal ni lah yang buat semua tu untuk anda. Dan akhirnya kita lengkapkan pembinaan ni dengan lapisan kelima, iaitu penutup logo di bahagian tengah. Jangan ingat ini letak sebab nak lawa je, bukan tahu. Penambat tengah ni sangat krusial. Ia mengunci ke semua 4 lapisan di bawahnya sambil pastikan roda tu boleh berputar tanpa sebarang geseran. Kelancaran mekanikal ni penting sangat supaya penjajaran antara tingkap paparan dan pangkalan data warna di bawah tak lari atau tersasar sedikit pun. Semuanya disejajarkan dengan sangat cantik. Kami berharap rekaan inovasi kami ini dapat membantu pembelajaran murid-murid penerbitan meja. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye.